Salam. Hari ini saya nak sentuh tentang cara untuk bentuk pemikiran seorang bikin filem. Nombor satu hari itu ialah tonton filem, dan hari ini ialah berkenaan dengan nombor dua, iaitu membaca. Banyakkan filem yang diterbitkan di dunia ini selalunya adalah adaptasi daripada karya sastra. Contohnya The Godfather, hasil buku Mario Puzo, Jaws daripada Peter Benchley, atau Lord of the Rings daripada J.R.R. Tolkien, dan banyak lagi, Moby Dick daripada Herman Melville, dan banyak lagi. Jadi membaca adalah satu cara, antara cara tertua untuk mendapat ilmu. Dan saya sendiri dapat ilmu bikin filem sebab saya ada self-taught. Mendapat ilmu bikin filem adalah daripada bacaan. Dan bacaan itu bukan saja takat bacaan fiction, tapi juga bacaan non-fiction. Jadi daripada untuk membentuk pemikiran seorang bikin filem adalah wajib mempunyai tabiat membaca. Kerana kebanyakan pembikin filem hebat dunia memulakan karier dia dengan membaca. Dan itu membaca juga adalah satu bentuk penciptaan, iaitu prosa. Dan kebanyakan juga penulis novel, ada beberapa penulis novel yang akhir menjadi penulis akar layar seperti F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Raymond Chandler, dan beberapa lagi. Jadi itu dia, ada 7 perkara yang boleh membantu atau menolong membentuk pemikiran seorang bikin filem. Pertama ialah menonton filem, dan kedua adalah membaca. Nanti esok saya akan teruskan dengan yang ketiga. Terima kasih.